Bersama-sama kita buka pertemuan kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah SWT mengurusi dan kuasa surau Al-Mulian. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah zuhur, dalam kita meneliti tentang fiqh Syafi'i ala Melayu. Jadi sehari dua ni, seminggu ni, pelbagai pihak memberikan perbincangan tentang alam Melayu. Bahkan sebelum ni ada yang mengatakan Melayu daripada orang pendatang dan sebagainya. Dalam kitab kita, sebelum membincangkan tentang mazhab Syafi'i, maka kita bincangkan alam Melayu pada bab yang kedua. Kalau ada kitab boleh buka pada muka surat 103. Pada muka 103 atau 102. 102 tu sampailah 120 lebih, perbincangan tentang asal-usul bangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu telah pun menempati tanah yang disebut sebagai Nusantara ataupun alam Melayu. Alam Melayu lagi besar sebenarnya. Jadi daripada Madagaskar sampai ke Hawaii, itu diaspora bangsa Melayu. Sebaran genetik, sebaran bahasa dan juga DNA bangsa Melayu daripada Madagaskar sampai ke Hawaii. Dan bawahnya sampai ke New Zealand, atasnya sampai ke Luzon. Dan itu kawasan yang disebut sebagai kawasan alam Melayu. Untuk lebih detail lagi boleh lihat pada muka surat 106. 106 itu ialah diaspora alam Melayu taburan, ada peta taburan rumpun Melayu daripada Madagaskar sampai ke Pulau Melanesia, sampai ke Kepulauan Hawaii, dan ke bawah dia ialah sampai ke New Zealand. Tapi tidak termasuk Australia tidak termasuk. Jadi semua itu ialah gugusan yang disebut sebagai manusia yang mempunyai DNA Melayu. Jadi ada yang Melayu Induk, ada yang Melayu Kepulauan Timur, ada yang Kepulauan Celebes, ada yang Kepulauan Morokan, dan ada yang Papuan. Jadi semua tu ialah kepulauan Melayu. Daripada banyak-banyak kepulauan tu, satu saja yang tanah besar, iaitu Semenanjung. Yang lain semua membentuk kepulauan-kepulauan. Sebab itulah bangsa kita memanggil motherland dengan terjemahan tanah air. Bahasa Arab Al-Watan, bahasa Inggeris motherland, bahasa Melayunya tanah air. Sebab dia hidup di tanah dan air. Tanah air. Mereka Semenanjung ni sebab dia bersambung dengan tanah besar. Dan penghujung tanah Melayu itu ialah Tanjung Piai, Johor. Itulah daratan yang tanah besar yang paling hujung sekali untuk zaman kita. Dan penamaan kalimat Melayu tu pada pusat 105 tu, berbagai catatan telah pun kita dapat daripada orang-orang luar yang mencatat tentang Melayu. Jadi Melayu ini datangnya daripada, ada teori mengatakan out of Yunan. Kalau dulu kita dipaksakan menerima
teori bangsa Melayu datang dari Yunan, Cina. Dan yang kedua out of Taiwan. Setelah adanya teknologi DNA dan mitokondria DNA menunjukkan teori itu sampah. Teori sampah. Tak ada nilai yang betul-betul hebat. Hanya beberapa benda-benda yang dijadikan sebagai sandaran, tapi tidak mempunyai satu asas yang sangat-sangat kuat. Jadi mitokondria DNA ini ialah benda melibatkan teknologi yang boleh mengetahui daripada mana datang. Jadi mitokondria DNA ini teknologi yang baru dalam 40 tahun ni. DNA dah 200 tahun. Jadi mitokondria DNA itu baru 40 tahun. Jadi dia boleh mengesan daripada mana datangnya. Jadi terdedahlah bahawasanya kita bangsa Melayu datang daripada Afrika. Maka keluarlah teori out of Afrika. Dan pelbagai pihak yang menulis, kalau bangsa Melayu yang tulisannya antara yang dikeluarkan yang terbaik ialah tulisan yang dihimpunkan oleh Zahra Sulaiman. Zahra Sulaiman ni seorang saintis dan juga seorang pengkaji sejarah. Beliau telah pun membukukan buku yang terbitkan oleh UPSI sebanyak 3 jilid yang bincangkan tentang alam Melayu. Termasuk DNA Melayu, semuanya perbincangan di situ. Secara detail dibahaskan oleh beliau. Jadi detailnya, hujah-hujah dibawa oleh beliau sebanyak 3 jilid itu bagi saya agak sukar untuk dipatahkan oleh teori out of Taiwan dengan out of Yunan. Jadi teori out of Afrika ni memang teori yang berdasarkan kepada kajian saintifik. Datangnya daripada Afrika. Itu Musa 109. Asal-usul Melayu berbangsa, asal-usul manusia berbangsa Melayu. Jadi dia datang daripada Afrika daripada dua manusia. Yang pertama itu Adam dan Hawa. Maka daripada dua manusia pertama, Adam dan Hawa itu berkembang biak di Afrika. Kemudiannya daripada Afrika itu mereka bermigrasi sampai ke hujung dunia belah sini. Kenapa tak pergi sebelah sana? Sebelah sana ada apa? Afrika, kalau tengok peta kan, Surat 104 ada peta. Jadi ke sana tak boleh pergi mana dah, lautan Pasifik. Maka mereka boleh bermigrasi ke arah kita. Kenapa dia tak migrasi ke arah utara? Lagi banyak daratan. Dulu tak ada daratan. Dulu tu semuanya dengan ais batu, ais HN. Jadi aisnya sangat tebal yang tidak memungkinkan kehidupan flora dan fauna. Maka menyebabkan tidak ada makhluk yang boleh hidup di sana. Maka migrasi berlaku di kawasan Khatulistiwa. Khatulistiwa ni bahasa Arab, Khat al-Istiwa. Jadi hanya boleh lalu manusia di Khatulistiwa sebab Khatulistiwa sedia panas. Bahagian selatan penuh dengan lautan. Maka nak ikut macam mana lautan? Utara pula penuh dengan glacier. Maka mereka boleh bermigrasi daripada Afrika menyusur Khatulistiwa saja. Maka mereka berjalanlah puluh ribu tahun dan sampai ke penghujung. Penghujung ni tempat kita lah, tanah besar dah. Dulu tempat kita ni ialah sebuah daratan, dipanggil sebagai pentas Sunda. Daratan, benua Sunda. Benua Sunda tu ada pentas, ada maksudnya ada daratan. Itulah daratan terakhir bagi tanah bumi ni. Tapi setelah banjir besar, bagi kita itu dinamakan sebagai banjir Nabi Nuh. Kalau bagi sains bagi dia itulah dia pencairan glacier. Pencairan glacier menyebabkan berlakunya peningkatan air di dunia, menyebabkan tenggelamlah semua daratan-daratan yang rendah. Maka termasuk kita punya tempat. Maka yang rendah-rendah, pentas Sunda semua tenggelam. Dan ketika itulah banyak benda-benda yang tenggelam, tinggallah kemuncak bukit saja. Maka kemuncak bukit dan juga gunung-gunung itulah membentuk pulau-pulau pada hari ini. Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, sampailah kepada kawasan kita Semenanjung ni. Jadi jadi kepulauan ni, kemuncak.
Jadi manusia-manusia yang dah sampai situ, maka hak tu je dulu pergi. Habis Ustaz, kenapa di semua pulau tak ada orang tu? Jadi orang yang datang daripada Afrika ni, muka dia tak ubah sampai hari ni, melainkan dia bermigrasi keluar daripada tempat persembunyian dia, iaitu di kawasan hutan. Jadi dia datang dari Afrika sampai ujung. Kalau dia datang Afrika sampai ujung, tengah-tengah mesti ada orang. Ya, betul. Tapi golongan yang menempati kawasan tengah-tengah tu telah pun pupus. Sebab apa pupus? Sebab letupan Danau Toba. Letupan Danau Toba, sekarang kita pergi ke Medan, kita akan berjumpa dengan tasik Danau Toba. Ada Pulau Samosir tu. Jadi di Danau Toba tu, letupan gunung berapi Danau Toba tu menyebabkan dunia gelap. Dan letupan itu telah pun menghasilkan debu-debu yang menutup benua India, menyebabkan tiada flora fauna hidup, termasuk manusia semua mati. Maka India tu ialah di reset semula, datang balik orang daripada Dravidian, daripada Aryan menempati itu. Jadi manusia pertama daripada Afrika, manusia kedua tu dah ada di ujung. Maka ujung tu kita lah, manusia kedua tu. Lepas tu masa pertama dan kedua ni, dia bermigrasi keluar. Macam orang di dalam hutan, dia keluar. Maka dia bercampur. Maka yang bercampur ni lah yang akhirnya membentuk manusia yang berbeza sikit, warna kulit dan sebagainya. Tapi yang kekal dalam hutan, maka kekal bentuknya hampir sama. Maka orang asli ialah orang yang tak keluar dari hutan. Orang kita Melayu ni, dia keluar dari hutan. Maka bila dia keluar, maka setiap komposit asli yang keluar tu, dia akan semakin berubah muka dia. Jadi kita ni sebahagian daripada orang asli, evolusi dia. Jadi yang paling tua ialah Semang. Tu kalau yang kita tengok daripada kajian yang telah pun dibuat oleh USI daripada buku Asal-Usul Melayu Induk dan Sunda. Sebenarnya bukan buku tu je, ada banyak lagi buku-buku yang menulis benda yang sama. Antaranya 115 tu itu Stephen Oppenheimer. Stephen Oppenheimer, Dr. Stephen Oppenheimer ni ialah antara tokoh orientalis yang menulis tentang bangsa Melayu atau Sundaland. Dia dulu membawa teori yang sama. Bangsa Melayu bangsa kedua tertua di dunia. Jadi di mana pulau-pulau yang masih lagi tidak ada malapetaka, maka orang-orang aslinya kekal. Maka yang tidak ada malapetaka ialah yang tidak ada lingkaran api Pasifik, iaitu Semenanjung dengan Papua New Guinea. Sebab itulah orang asli Papua dan New Guinea dengan Semenanjung ni, muka dia satu pattern, iaitu muka Afrikano. Sebab dia memang datang daripada Afrika. Dan sampai di Semenanjung ni, dia tak keluar mana-mana. Sampailah ke seluruh pulau-pulau ni. Dulu dia pergi semua pulau ni. Tapi semua pulau-pulau tu akhirnya musnah. Ada gunung berapi, ada apa semua, tsunami semua. Tinggal pulau yang tidak ada lingkaran api Pasifik, iaitu Papua dengan Semenanjung ni. Maka sebab itulah orang asli yang induk ni hanya ada di Papua dan juga Semenanjung. Mukanya sepattern je. Walaupun dia daripada puak-puak yang berbagai, ada mahberi, semakberi, ada semai, ada temuan, ada negrito, ada batek dan pelbagai lagi. Ada banyak. Kalau kita nak tahu, kita boleh pergi ke Batu 12. Batu 12 tu ada muzium orang asli. Dan ada 12 kaum di situ. Dan dia tak kahwin sama kaum lain. Dia kahwin, dia kekalkan dia punya keturunan dia. Sebab apa ada 12 keturunan suku kaum di Batu 12 tu? Sebab nama Batu 12 kan? Sebab di Batu 12 tu pusat menghimpunkan orang asli masa waktu darurat. Batu 12 ni bukan sekadar dia himpun orang Cina, buka kampung baru Cina dan tempat orang Cina supaya tidak berinteraksi dengan pengguna komunis, tapi orang asli pun sama juga. Orang asli duduk di hutan ni,
dia tak nak orang asli berinteraksi dengan komunis. Maka dia himpunkan semua orang asli yang pinggir-pinggir hutan untuk diletakkan di Batu 12 tu. Jadi ada 12 suku kaum kat situ. Jadi bukan sebab Batu 12, memang suku kaum dia 12 yang sekitar Pahang, KL apa semua ni. Batu Cave itu, Batu Chavez itu ialah tempat orang asli temuan dengan semai. Lepas tu kita pergi masuk Batu Chavez tu, masuk dalam Batu Chavez tu, dia ada lukisan kat dinding tu. Lukisan dinding tu bukannya Hindu yang buat. Lukisan dinding tu yang lukisan tak ada kaitan dengan Hindu tu, itu ialah orang asli yang buat. Sebab Batu Cave tu asal tempat orang asli. Ni kan ada pula yang marah, untuk kami tu lah 1000 tahun lah tu. Tak payahlah. Memang kita ada data-data ni untuk orang asli. Cuma orang asli ni dia agak malu. Bila ada orang dah buat kuil tu, dia pun melarikan diri ke belakang-belakang. Dalam pokok ni terkuasai semua. Jadi berlakulah gentrifikasi, pengusiran secara tak langsung. Jadi dia mundur ke belakang dan habis lah. Akhirnya tak ada, semua dah pergi ke Batu 12. Dia tempat tu orang lain kuasa lah. Jadi boleh tengok di muzium asli. Jadi kita ni ialah berasal daripada bangsa Melayu Induk ni ialah asli Semai. Nak tengok perkembangan itu, tengok Musab 127. 127 itulah perkembangan evolusi bangsa Melayu. Daripada yang mula-mula datang tu, daripada Afrika tu, tu 63,000 tahun dulu. 63,000 tahun dulu, dia sentiasa datang sampai 35,000 tahun dulu. Jadi sentiasa berlakunya kehadiran orang-orang yang migrasi daripada Afrika tu. Dan itulah yang membentuk Melayu yang disebut sebagai Melayu Teras. Antaranya ialah Kinsiu, Kinta, Temyar, Jahai, Batek, Lanek, Ceung, Mendrik, Kubu, Labur, Mahmeri, Semakberi. Ini ialah golongan Melayu yang asli. Daripada Melayu yang asli ni lahirlah Melayu-Melayu yang lain. Setelah berevolusi, evolusi bukan yang evolusi beruk. Maksudnya dia berkahwin sama dia, berubah sikit muka, berkahwin sama dia, berubah sikit muka. Dan ada semakin duduk di sungai, makin duduk di muara. Jadi dalam banyak tu, Jakun adalah asli yang paling muda sekali. Sebab tu Jakun ni muka dia macam Melayu lah. Muka dia tak ada gelap, tak ada rambut kerinting semua dah. Sebab dia dah berkahwin. Dan kebanyakan Jakun ni di Melaka, di Negeri Sembilan semua tu main Jakun. Dan Jakun ni lah yang melahirkan Melayu yang moden. Melayu Kedah, Melayu Kelantan, sampailah kepada Jawa, sampai Johor, sampai Minang, sampai semua tu. Jadi kalau kita mengatakan Jakun tu, sebenarnya Jakun tu lah tu nenek kita. Dan kemudian kelompok-kelompok tu semakin berubah dan sampailah kepada 5,000 tahun dulu. 5,000 tahun dulu dia berubah lagi apabila datangnya secara beramai-ramai keturunan daripada Mesopotamia atau daripada Aryan. Mesopotamia, Aryan itu tempat yang sama, iaitu di Iraq. Jadi dikesan 5,000 tahun dulu kemasukan DNA itu berlaku yang menyebabkan berubahnya DNA bangsa Melayu ni daripada 100% aslian daripada atas tu kepada 73% dia. Sebab dah dimasuki oleh DNA Aryan tadi ataupun Mesopotamia tadi agak banyak, menyebabkan perkahwinan mereka yang merentas 5,000 tahun tu akhirnya membentuk satu DNA yang agak besar. Jadi siapakah Aryan dan Mesopotamia ni? Mesopotamia tu ialah Iraq sekarang ni. Aryan itu ialah bangsa yang datang dari situ. Situlah datangnya bahasa Sanskrit. Sanskrit datang daripada bangsa Aryan, bukannya daripada Hindu. Hindu ni daripada agama Aryan. Aryan tu daripada Mesopotamia. Mesopotamia ni daripada Iraq meluas sampai ke
Syria. Syria itu dataran Syam. Jadi itulah kawasan Nabi Ibrahim AS. Ibrahim disebut dalam Quran dilahirkan di Mesopotamia, dan ayahnya bernama Azar. Azar bapa Nabi Ibrahim. Jadi dia sebagai tokeh berhala pada zaman itu, pada kerajaan Namrud. Jadi bila 5,000 tahun tu, itulah dia DNA ni, maksudnya itulah dia DNA kedatangan keturunan Nabi Ibrahim AS ke alam Melayu. Bermaksud bangsa Melayu bukan daripada Nabi Ibrahim. Bangsa Melayu dah ada di sini dah. Semenjak 60,000 tahun dah ada di sini dah. Tapi dimasuki oleh DNA Nabi Ibrahim. Dan itu maksudnya DNA Semitik, DNA Aryan. Masuk ke sini hanya membentuk bangsa Melayu tinggal 73% DNA dia. Jadi dah bercampur. Dan kemudiannya bercampur lagi berterusan selepas tu. Terutamanya pada 500 tahun dulu. Zaman Melaka dan sebagainya, campur lagi dengan Cina, campur lagi dengan India. Jadi tadilah keturunan Keling, Mama, India pun semua tu. Jadi semua tu dah dianggapkan sebagai Melayu juga. Dan kemudiannya pada sekarang ni, dan tak mustahil setelah 100 tahun akan datang, Rohingya pun akan menyatu dengan Melayu. Tak mustahil. Dan menjadi Melayu juga. Tak mustahil. Dan tak mustahil juga satu hari nanti Bumi Putera itu pun India, China pun semua tu akan dianggap Bumi Putera juga. Apa buktinya Ustaz? Dah bukti lah sekarang ni. Yang tu waktu pergi ke Melaka kan, nampak geng-geng bawa beca Melaka tu kan, beca cantik tu. Kebanyakan mereka tu ialah orang-orang Serani. Orang Serani. Serani tu ialah orang Portugis. Dan mereka dapat hak Bumi Putera. Mereka dapat hak Bumi Putera. Jadi benda ni ialah evolusi yang begitu lama. Cuma nak bagi tahunya bahawasanya bangsa Melayu memang dah ada di bumi ini semenjak 60,000 tahun berdasarkan kepada kajian mitokondria DNA. Kalau ada pandangan lain nak menyanggah, dia kena bawa kajian lain. Kalau sekadar dia menor-menor kata saya rasa lah, Melayu ni pendatang lah. Kalau sekadar rasa-rasa, balik awal lah. Dia kena ada apa bukti dia. Apa bukti dia? Ni ada bukti monumen. Monumen tu agama lain, bangsa lain. Agamanya Buddha, bangsanya Melayu. Agamanya Hindu, bangsanya Melayu. Ini cerita bangsa. Dan sebab tu kita menafikan Melayu sebagai pendatang. Di dalam bab yang kedua tu jelas tentang secara ilmiah, secara DNA dan secara mitokondria DNA, semua itu terbukti bahawasanya bumi Melayu telah pun diduduki oleh bangsa Melayu yang bermigrasi daripada out of Afrika dan menempati kawasan ini. Dan kita lah bangsa Melayu yang berkembang. Dan akhir sekali dia berkembang sampai sekarang. Termasuk yang termoden sekali ialah Melayu by perlembagaan. Walaupun di India, Mama dia tetap dianggap Melayu kalau dia beragama Islam. Dia beramal dengan adab budaya Melayu dan bercakap dalam bahasa Melayu, maka dia dianggap sebagai Melayu berperlembagaan. Itu yang mudah dah. Tapi Melayu tidak ada DNA lagi dah. Tapi kalau yang sebelum tu semua DNA bangsa Melayu tu ada. Jadi mudah-mudahan kita memahami secara ilmu bahawasanya bumi ini memang bumi yang telah pun diduduki oleh bangsa Melayu semenjak 60,000 tahun. Dan bangsa Melayu itu bukan pendatang, dia ialah tuan kepada bumi ini. Sebab sebelum itu tak ada orang. Dan dia mempunyai banyak taman-taman yang telah pun terhasil di sepanjang 60,000 tahun itu. Cuma manusia boleh mengkaji sekadar 10,000 tahun yang terakhir itu. Itu pun banyak kajian tak siap lagi. Sebab Stephen Oppenheimer mengatakan dalam tulisan dia, Eden of the East, dia mengatakan Sundaland ialah Atlantis yang hilang. Atlantis tak jumpa tu ada di sini. Dan banyak benda-benda yang sedang dibongkar lagi, yang penemuan-penemuan pelbagai artefak dasar laut. Jadi benda-benda tu tak siap lagi untuk ditemukan. Tapi setakat yang 3,000, 4,000 tu semua tu dah banyak ditemukan. Dalam buku ni pun kita dah temukan banyak benda-benda yang melibatkan
kearifan bangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu adalah bangsa yang mempunyai kearifan sendiri, dan bukannya pendatang, dan memang dia menempati kawasan ini semenjak 40,000 tahun dulu. Kalau pergi ke Lenggong, kita boleh berjumpa dengan Perak Man. Perak Man tu antara yang lengkap lah. Cuma Perak Man ni dia, walaupun dah 10,000 tahun lebih, dia lengkap dijumpai. Cuma dia cacat dan kecil. Orang tengok kesian kecil orang tu. Kata kalau 10,000 tahun dulu saya kalau jumpa kan, besar betul orang zaman dulu. Gitu lah. Cuma dia terjumpa Perak Man tu kecil. Memang kecil dan cacat. Tapi kita jumpa juga Jawa Man dan pelbagai lagi benda-benda. Cuma yang agak menjadi pertanyaan kepada ramai sejarawan, di Timur Tengah, di tempat lain semua kita jumpa bangunan-bangunan, tinggalan-tinggalan, tak jumpa orang. Tapi di sini tak jumpa tinggalan, jumpa orang. Jumpa orang dalam guru-guru semua. Bermaksud ada sesuatu yang kenapa di sini dijumpa orang, di sana jumpa arkeologi tanpa manusia. Di sini tak jumpa arkeologi dia, tapi jumpa manusia. Yang arkeologi jumpa tu benda yang baru-baru, yang baru 1,000-2,000 tahun tu je. Dia tidak melibatkan 10,000 tahun apa semua tu. Tapi kemungkinan akan terbongkar setelah dapatan-dapatan pembongkaran di Laut Cina Selatan ataupun laut dulu namanya sebagai Laut Sunda. Jadi Laut Sunda tu, pentas Sunda tu, mereka telah berjumpa dengan piramid dalam laut. Itu belum dikemukakan lagi hasil kajian tu, sebab piramid itu dijangka berusia 10,000 tahun. Kalau 10,000 tahun dah ada piramid, maka satu benda yang sangat hebat. Sebab tu kalau kita pergi ada duit, pergilah ke Yogyakarta. Di Yogyakarta tu ada piramid bangsa Melayu yang dianggap sebagai satu daripada 7 benda ajaib di dunia oleh UNESCO. Bangsa Melayu kita tak pernah tengok kepada kita, dia tengok orang lain ni. Piramid Mesir saya dah panjat, saya dah masuk dalam tu. Dan piramid Yogyakarta pun saya dah panjat. Pengalaman saya tengok dua tu, piramid Yogyakarta, piramid Borobudur itu 10 kali hebat lagi daripada piramid Mesir. Cuma piramid bangsa Melayu ni tak banyak dikemukakan. Sebab bangsa Melayu itu lepas dia dah masuk Islam, dia tak cari dah benda tu. Sampai benda tu tertimbus jadi macam bukit. Stamford Raffles dipinjamkan ke Jawa, sebab ketika itu Belanda ada masalah. Jadi Belanda suruh Inggeris tolong jaga kejap Jawa. Stamford Raffles dia buka dan jumpalah dengan yang benda tu, dengan Borobudur. Tapi orang kita tak beriman. Sebab sekali dah tertinggal terus. Itu kehebatan bangsa Melayu. Dan itu yang terbincang dulu. Masa Islam sampai, Borobudur itu sedang dibina. Dan bila Islam masuk alam Melayu, Borobudur itu dah ada sebagai candi terbesar di dunia sampai sekarang. Dan orang Melayu ada kitab Tripitaka sampai tahap 500,000 data kitab Tripitaka itu di kerajaan Sriwijaya. Dan akhir sekali Sriwijaya masuk Islam. InsyaAllah 2010 ni saya akan ke Palembang, tempat kerajaan Sriwijaya tu. Dia tak ada lah, sebab dia musnahkan habis Sriwijaya tu, supaya orang tak tahu cerita Sriwijaya ni. Tapi musnah pun mereka tak berjaya memusnahkan catatan-catatan. Dan catatan tentang surat-surat Raja Sriwijaya tu ada surat-surat tu lah menjadi data-data untuk kita membentangkan tentang Sriwijaya dan pengislaman Raja Sinebarman, Raja Sriwijaya. Dan mudah-mudahan kita merasa ada kekuatan yang kukuh untuk kita merasakan itulah tuan di tanah Melayu ini. Walaupun orang membawa berbagai bukti-bukti dan mengatakan kita pendatang, maka pandangan mata kita pendatang itu adalah pandangan yang sangat tidak ilmiah dan sangat-sangat tidak menepati dengan ilmu, bahkan satu kebodohan. Aku lepas azan, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.